Okey, pernah tak anda rasa macam ni? Dah buat semua benda, dah kerja kuat gila-gila, tapi rasa macam tak ke mana-mana pun. Kalau ya, anda tak keseorangan. Kita selalu dengar, nak berjaya, kena kerja keras. Tapi macam mana kalau itu bukan jawapan yang sebenar? Jom kita gali lebih dalam apa rahsia sebenar orang yang berprestasi tinggi ni. Soalan ni. Rasanya ramai antara kita yang pernah tanya soalan ni pada diri sendiri kan? Rasa penat yang amat sangat tapi langsung tak nampak hasil. Macam kita lari atas treadmill, penat, berpeluh tapi tak sampai ke mana-mana pun. Perasaan inilah yang kita akan cuba rungkai hari ni. Baiklah, ini dia perjalanan kita untuk beberapa minit seterusnya. Kita akan mulakan dengan masalah utama tu, kemudian kita bongkar apa puncanya, kita fahamkan macam mana prestasi sebenar tu berfungsi dan kita akan akhiri dengan satu soalan penting untuk diri kita sendiri. Jom kita mula. Okey, bahagian pertama, penat tapi tak ke mana. Cuba kita bayangkan seorang pekerja ni. Mungkin ada iras-iras macam kita juga. Bayangkan pekerja ni, kalau tengok dari luar, dia memang pekerja contoh. Datang awal, semua kerja siap, ikut arahan, bos suka, syarikat pun suka. Tapi, dalam hati dia ada satu rasa kosong. Dia tak nampak pun hala tuju semua kerja keras dia ni. Jadi jelas sangat masalah dia bukan sebab kurang usaha. Habis tu, apa puncanya? Dan ini membawa kita terus kepada jawapannya. Punca sebenar semua ni ialah ketidakselarasan dalaman. Ini konsep yang sangat penting tapi selalu orang terlepas pandang. Ini yang akar kepada rasa burnout dan kecewa tu. Cuba tengok perbezaan ini. Sebelah kiri tu, itu fokus kita yang biasa kan? Kena kerja lagi laju, tambah skill baru, kejar KPI. Semua benda pasal luaran. Tapi, soalan sebenar yang boleh ubah segalanya ada kat sebelah kanan tu. Adakah kerja yang aku buat hari-hari ni selari dengan diri aku yang sebenar? Bila ada jurang antara apa yang kita buat dengan siapa diri kita, inilah yang jadi. Tenaga kita macam bocor, motivasi makin lama makin hilang dan kita mula rasa disconnect. Macam kita ni cuma pakai topeng je setiap hari pergi kerja. Familiar tak dengan perasaan ni? Jadi, macam mana kita nak baiki semua ni? Di sinilah kuncinya. Bahagian ketiga, prestasi sebenarnya bermula dari fikiran. Ini bukan pasal kata-kata semangat je tau. Ini pasal perubahan cari kita pandang kejayaan tu sendiri. Ramai orang percaya prestasi tu bermula dengan tindakan. Kena buat dan buat lagi. Tapi sebenarnya itu satu salah faham yang besar. Apa yang kita buat tu hanyalah hasil akhir. Titik permulaan yang sebenar ada kat dalam kepala kita. Semuanya bermula dengan apa yang kita percaya pasal diri kita. Apa nilai kita. Dunia dalaman kita nilah yang akan membentuk dunia luaran kita. Selalu macam tu. Proses dia sangat logik sebenarnya. Mula-mula, apa yang kita percaya. Kepercayaan ni akan bentuk cara kita pandang diri sendiri. Dan bila kita nak nampak diri kita sebagai seorang yang mampu dan selari dengan matlamat, tindakan kita akan ikut secara automatik. Tak perlu paksa-paksa dah. Dan bila ketiga-tiga benda ni dah selari, kita akan masuk satu fasa yang sangat best. Bahagian keempat, apabila kerja terasa sangat ringan. Inilah keadaan flow yang orang selalu sebut-sebut tu. Dalam keadaan ni, fokus kita jadi sangat tajam. Idea datang mencurah-curah. Kerja yang dulu rasa berat, sekarang rasa seronok pula. Semuanya rasa kena dan mengalir dengan lancar. Tapi jangan salah faham tau. Selaras ni bukan maksudnya kerja jadi sikit. Tak, kerja mungkin sama je banyaknya. Tapi tenaga kita tu tak lagi bocor disebabkan kita berperang dengan diri sendiri. Setiap tenaga yang kita guna, terus fokus pada matlamat. Tak ada pembaziran langsung. Dan idea ni bukan untuk kita sebagai individu je. Ia juga sangat-sangat penting untuk syarikat dan juga tim HR. Selalunya, organisasi akan cuba perbaiki pekerja macam mereka tu mesin, bagi training, ketatkan KPI. Hasilnya, sekejap je. Tapi, pendekatan yang lebih mantap adalah dengan melihat organisasi tu macam sebuah taman. Bila kita sediakan persekitaran yang subur untuk keselarasan, hasilnya pun akan tahan lama. Engagement yang tinggi, produktiviti yang konsisten dan kepimpinan yang matang. Dan sekarang, kita dah sampai ke bahagian yang paling mustahak. Jom kita bawa balik semua ni kepada diri anda sendiri. Bahagian terakhir, refleksi peribadi. Anda di mana dalam perjalanan ni? Kalau ada satu perkara je yang anda perlu ingat dari perkongsian kita kali ni, inilah dia. Prestasi yang sebenar bukan pasal kerja lebih kuat. Ia adalah tentang bekerja dalam keadaan selaras dengan diri kita.
Cuba fikirkan tentang ni. Bila kita dah selaras, personal best tu bukan lagi sesuatu yang kita kena paksa diri untuk capai. Ia akan jadi keadaan normal kita. Keadaan standard kita. Kecemerlangan tu bukan lagi destinasi, tapi cara kita bekerja setiap hari. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir. Cuba tengok balik minggu kerja anda. Adakah anda hanya sibuk buat itu ini tanpa henti? Ataupun adakah anda benar-benar bergerak maju ke hadapan, ke arah versi diri anda yang anda impikan? Jawapannya ada pada anda.